Bismillah. Ada hawanya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mengurusi jawatan kuasa Masjid Al-Muallimin Taman Guru, para asatizah, tok-tok guru, para alim ulama setempat, ibu ayah muslimin muslimat yang saya kasihi kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Boleh tidur malam tadi? Haji Kamarul Zaman, boleh tidur? Alhamdulillah. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, berilah kesihatan pada yang sakit kalangan kita ni, dan berilah keampunan, berilah kesian pada yang dah pergi sebelum kita. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Syukur pada Allah Ta'ala kita ditemukan di atas masjid yang mulia ini kali ke-54 daripada seri perkenalan kita. Dan hari ini kita sambung bacaan Al-Yawmun Nabawi, sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siri yang ke-43, episod 43, dan kita mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kepada para subuh warrior. Siapa subuh warrior kat sini? Semua ni lah. Penyelam subuh warrior dan penyelamat kawasan. Sebab salah satu hadis Nabi SAW tentang bagaimana satu kawasan yang tidak didirikan solat berjemaah, maka kawasan itu telah ditakluk oleh syaitan. Maka ni semua penyelamat kawasan, dan tengok pada ramai tu, ramai lagi yang tak datang. Di mana tempat gitulah. Dan barangkali pecahan-pecahan tu kepada surau-surau yang berdekatan. Sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW berpesan, Man sallal ghada fi jama'ah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams summa salla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Siapa yang solat subuh al-ghada, solat ghada ini solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk dalam rumah Allah, terus duduk i'tikaf, berzikir, ngaji dan sebagainya, sehinggalah terbitnya matahari nanti, maka dia solat dengan solat 2 rakaat adalah baginya pahala haji dan umrah. Ada yang sebut haji umrah yang sempurna, yang sempurna. Maka dalam iktikaf kita ni, siapa yang tak habis baca zikir pagi, pakai habiskanlah sambil-sambil dengan kuliah ni, dan kita akan berhenti pada 7.15 minit. 45 minit daripada sekarang. Kabur siap-siap lah. Kalau nak pergi naik basikal pun, hujan. Maka bila hujan yang lebat ni, doa yang sunnah Nabi ajarkan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma lal akam wal dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami secukupnya, sekadarnya, dan janganlah kamu timpakan hujan yang terlampau banyak ke atas kami sehingga tak mampu nak tampung. Ya Allah, pindahkanlah hujan ni kepada mana? Sekitar-sekitar kami. Bedak-bedakkan kepada tempat yang lain. Pindahkannya kepada kawasan bukit-bukit yang mana ada empangan yang kami tak nampak. Dan Allah telah sediakan empangan tu di bukit-bukit. Kemudian ya Allah, pindahkan air ni kepada wadi-wadi Audiyah. Dan juga pindahkan, bagi juga kepada mana bitis syajar, mana-mana pohon yang memerlukan air. Itu sunnah Nabi SAW. Adapun yang terkena banjir musibah, semoga Allah mudahkan urusan mereka. Dan pagi ini kita sambung pada Nasyiatul Lail. Nasyiatul Lail Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada pertengahan malam. Tengah malam apa Nabi buat? Dan nak tanya, malam tadi buat apa? Malam tadi buat apa? Apa dia buat malam tadi? Kan orang kata, I know what you did last night. Baik. Apabila berlalunya separuh malam, faidha intasafa al-lail, ataupun sedikitlah malam, ataupun sebelumnya sedikit, anggaran-anggaran saja, taklah
tepat. Macam kita pun ada hari kita bangun awal, dan ada hari bangun lewat sikit. Tak ada tepat, mesti pukul 3. Yang tepat tu alam kita. Alam tepat. Kita tak tahu berapa kali snooze dah. Tu snooze. Macam nak bangun, ambil handphone, dia tambah 5 minit lagi. Dan lagi. Kan dia bunyi lagi. Dan lagi. Tahu-tahu, tak dan. Tahu-tahu dah hazan. Baik. Nabi SAW pun terjaga daripada tidurnya. Dan ketika itu, apa yang Nabi lakukan? Berikut adalah sunnah-sunnah baginda yang diajar dan wajar kita ikuti. Ingat balik awal kita punya perjanjian, cara kita baca buku ni, ada benda yang kita boleh dengar dan ambil pengajaran, dan ada benda yang kita dengar dan kena buat, iaitu sebagai sunnahnya. Antara sunnahnya, bila bangun malam, pertamanya kena usaha untuk menghilangkan mengantuk tu. Macam mana nak hilangkan mengantuk? Nabi SAW dalam teks yang asal, thumma jalasa yamsahu naum an wajhihi biyadih. Nabi duduk sebentar, SAW Nabi duduk sebentar, setelah Nabi bangun, kemudian Nabi buat apa? Bagi dia sapu mukanya, tonyoh mata ni. Kan? Macam biasa, sebab Nabi manusia. Kan kita bangun, kita terpisat-pisat. Nabi pun terpisat-pisat. Sebagaimana Nabi berdengkur, dan kita juga kadang-kadang berdengkur, sebab dia manusia. Innahu bashar. Dia tetap manusia. Dia ada sifat-sifat kemanusiaan tu. Yang berbeza dengan kita ni adalah darjat dia, dan telah diwahyukan Allah Ta'ala. Innama ana basharun mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Baik. Kemudian Nabi berusaha untuk, kalau perlu ngurut-ngurut lah. Apa-apa usaha untuk kita boleh segar. Yang kedua Nabi buat apa? Summa tanawalu siwakahu fadzalika bihi fammuhu at-taibul mubarak. Nabi SAW kemudian bersugi sebagaimana kebiasaan baginda, terutamanya setelah bangun daripada tidur. Sebelum tidur Nabi bersugi. Terjaga malam Nabi bersugi. Ni yang kan minggu yang lepas, dia terjaga malam, terkejut, alih tempat tidur. Nabi akan secara automatik dia akan sugi mulut dia, letak balik. Bangun pagi, ni bangun betul-betul ni untuk qiyamul lail, Nabi akan bersugi. Soalannya, dalam sehari berapa kali kita nak sugi? Tanya kayu sugi, siapa yang bawa dalam subuh ni? Nak tanya pun tak berani sebab kita pun tertinggal. Tak bawa kan, tak konsisten kita ni. Maka betullah hikmah Nabi SAW dalam hadis-hadis laula an asyuqqa ala ummati. Biasanya kalau laula ni sebenarnya Nabi nak tuntut, tapi Nabi pun tahu benda tu tidak mudah. Ini satu pandangan yang optimis daripada Nabi SAW. Dia tahu orang tak sama dengan zaman dia. Adapun mulut ni kena jagalah. Jaga mulut tu, jaga mulut lah. Jaga cakap. Tapi dalam masa yang sama, jaga kebersihan mulut tu. Sehari berapa kali gosok gigi? Bila perlu. Kalau tanya bila perlu, sebelum tidur pun rasa tak perlu. Kan? Sebelum tidur rasa tak perlu. Cek punya chewing gum lagi. Kan? Tertidur dia dengan chewing gum. Yang ketiga, Nabi buat apa? Sunnah dia adalah summa rafa'a basarhu ila sama' liyanzuru bitafakkur. Yang ni mungkin boleh buat dan mungkin susah sikit. Tengok keadaan rumah lah. Memang duduk rumah flat yang memang tak nampak langit. Atau rumah teres yang memang tak nampak cahaya matahari pun tak masuk. Ada tak? Biasa-biasa rumah tu ada. Macam rumah-rumah lama tu. Parking tak ada. Parking tak cukup. Kadang-kadang terfikir, macam mana dia buat laluan ni? Tak fikir ke? Tak fikir mungkin zaman tu. Macam duduk Taman Jujur, Taman Dusunyo kan. Jenis rapat-rapat ni. Kan? Macam mana tu? Adapun rumah Nabi SAW, design dia memang ada ruang yang daripada dalam rumah tu nampak langit. Sangat simple lah. Tak complicated macam kita ni. Asal-asal boleh nampak. Panas lah buat awning. Ada sibar-sibar, langsung tak nampak apa. Dia tak nampak luar, orang tak nampak dia. Kan? Tengok bajet lah. Maka setelah itu Nabi SAW buat apa? Nabi mendongakkan kepalanya ke langit untuk melihat dan menghayati keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi baca Al-Quran, iaitu doa yang ada dalam surah Ali Imran. Nabi baca apa? Baca 10 ayat yang terakhir. Kalau boleh hafal, alhamdulillah. Kalau tak hafal, mulakanlah. Bila nak mula tu? Sekarang kita baca. Siapa ada mushaf,
boleh buka Android dia, siapa ada buku boleh tengok buku yang sedia ada. Surah Ali Imran yang terakhir, 10 ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Siapa boleh hafal? Sambung terus baca. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil-zalimin min ansar. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Barakallahu azim. Dan itulah yang Nabi SAW baca amalkan setiap hari bila mana terbangun daripada tidur untuk mulakan nasyiatul lail, qiyamul-lailnya. Adapun terjemahan nanti pakak baca sendiri. Taklah berlagu macam tadi. Tapi bila bacaan pada waktu malam dan waktu tertentu ni tak berlagu pun tapi ada kesan. Ada kesan. Kadang berbisik baca Quran ni pun ada kesan. Kan? Ada orang berlagu seronok. Bukan dekat seronok, beronok-ronok dia. Satu dewan Allah, Allah, Allah. Tapi tanya apa makna tak tahu. Atau bagus juga tahun lepas ke ustaz pengacara tu tegur. Tegur bila orang duk bersorak sangat. Orang bertarannum kan. Adab dengan Al-Quran ni sudahnya apa yang diagungkan? Sebenarnya mengagungkan Quran atau mengagungkan lagu Quran tu? Sedap dengar. Tapi gitulah. Kadang-kadang dalam talbis iblis ni halus permainan dia. Taklah kita ngata itu yang khusyuk alhamdulillah. Tetapi ada orang memberi tumpuan kepada seni dan lagunya dan meninggalkan apa tuntutan asal Quran itu, ayat itu dinuzulkan. Tu kena risau tu. Dan apatah lagi, bila dipermainkan bacaan-bacaan tu dengan lenggok-lenggok suaranya, semata-mata untuk fulus. Kan? Lagi banyak, lagi main dia punya lenggok tu, masuk duit. Bagi direct. Ada. Dan ini berlaku di
tak jauh pun daripada tempat kita, dan jangan haruilah sampai ke sini, kan. Yang keempat Nabi buat apa? Nabi thumma yaqumu ila qirbatin mu'allaqah. Kemudian Nabi SAW bangun menuju ke kirbah. Kirbah tu apa? Pernah dengar tak nama kirbah ni? Ke baru tadi dengar? Kirbah. Siapa yang pernah pergi umrah? Pergi umrah, ada satu hari dia pergi ziarah, kadang-kadang setengah travel ni bawa ke Museum Amudi. Yang semua jadi berlakon jadi pegang pistol lah, berlakon apa, pegang senapang lah, apa banyak kostum kan. Ajah pula pakai dengan apa macam perempuan Arab tu. Tapi sebelum tu, mula-mula kita masuk, semua pakai bergambar, pakai tudung, apa pakai topi Harry Potter tu. Pesan? Kalau tak pergi pun ada pernah nampak kan. Kemudian dia buat apa? Akan ada satu mamak Arab kurus tu. Yang pakai spek mata tu. Ini ibu-ibu, ini bi'run. Bi'run apa? Telaga. Air sudah tak ada. Kan? Kemudian dia beralih pada tempat. Ini apa ibu? Ini kirbah. Apa itu tu kirbah? Kirbah tempat letak air. Sebenarnya dia kantung air yang dibuat daripada kulit. Sama ada dalam bentuk baldi ataupun yang dibuat daripada seekor kambing. Kambing tu seekor, tapi dah dilapah di samak tu. Kadang-kadang dia nampak bentuk tangan tu. Nampak kaki dia depan belakang. Tapi dah diikat, dijahit, isi air dalam tu. Dan itu memang dipakai kepada kebanyakan orang pada zaman tu. Sebab tu dia menyebut dalam sini, summa yaqumu ila qirbati mu'allaqah, iaitu satu bekas air yang digantung dekat dinding. Maksudnya kalau dia buka dia punya ikatan tu, keluar air. Itulah kirbah. Kita tak usah buat bila air ada. Yang penting tangki air penuh. Kan simpan-simpan sikit. Kalau kami di satu daerah nama dia Jiboi, jauh daripada sini. Tahu-tahu tak ada air. Tahu-tahu tak ada air. Ada je kena bila korek je satu Jiboi tak dapat. Itulah nasib kami di Jiboi baru. Yang kena tu Gedor Lalang, yang bocor tu di Gedor Lalang, yang terkesan tu Jiboi baru. Yang kena tu Kampung Ismail, yang kena tu Jiboi baru. Nak buat macam mana kita ni orang-orang hujung kan. Gitulah. Baik. Selingan saja. Siapa ada orang sains tu tolonglah panjang-panjangkan. Letih dah ni. Baik. Kemudian baginda buat apa? Baginda akan buka ikatannya lalu menuang airnya ke dalam mangkuk. Taklah Nabi buat direct tu. Kalau bila direct tu banyak pula air pakai. Nabi tadah sekadar yang perlu. Mangkuk aja untuk berwuduk dengan ringkas tetapi sempurna. Kita ni ada pengalaman tak pakai wuduk paling minima? Pakai air sikit je. Bila? Pakai spray tu. Satu botol spray tu dalam flight tu kadang boleh kongsi 3 orang. Betul tak? Tapi bila kita dekat surau kat masjid ni, siap sembang lagi. Okey ke? Air jalan ni. Tahu-tahu bil naik je. Taklah berkira pun. Dengan bil tu. Tapi nak bagi tahu, yang Nabi tuntut adalah jimat. Nabi satu mangkuk tu boleh kongsi orang berduduk. Dan kita pun pernah buat dalam musafir waktu dalam flight, dalam Masjidil Haram, nak keluar daripada tawaf tu takut tak masuk balik. Kan? Guna spray. Sebenarnya boleh aja. Dan kalau pagi ni guna spray boleh tak? Boleh. Kan? Maka Nabi mengajarkan pada kita ni wuduk yang ringkas tetapi sempurna. Fa'asinul wuduk, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak suka membazir, lantaran itulah baginda menggunakan air seminimum mungkin, dan setelah selesai Nabi SAW pun menggantikan pakaian dengan pakaian yang lebih bersih, lalu terus mengerjakan qiyamul lail. Ingat tak? Nabi sebelum tidur Nabi tukar baju kan? Ada baju khas dia, dan sepatutnya kita rupa itulah kan. Jangan pakaian itulah pergi semayang, kain gajah duduk itulah buat tidur. Tapi kalau jenama dia memang gajah duduk semua, tak ada hal kan. Tapi kena ada beza lah. Kain itulah pergi tukar minyak hitam. Tak ada orang kita tak pakai kain belekat tukar minyak hitam. Kan. Tapi setengah-setengah negara ni itulah dia tak jaga benda-benda ni. Yang kelima, Nabi buat apa? Nabi bermunajat sebelum qiyamul lail. Nabi muqaddimahkan qiyamul lail tu dengan beberapa zikir-zikir yang biasanya kita zikir lepas pada solat. Kan, solat dulu baru zikir. Rupa-rupanya yang Nabi anjurkan adalah zikir-zikir sebagai muqaddimah sebelum dirikan solat. Dia ada sesi stretching dia. Stretching dia dengan apa? Inilah yang disebut oleh
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mak kita. Kana idza habba minal lail kabbara asyara. Nabi buat apa? Ni kita boleh sunnahkan dan kita boleh amalkan. Nabi kata Aisyah, Nabi SAW berjaga malam, bila terjaga pada waktu malam, baginda akan memulakan dengan takbir sebanyak 10 kali. Macam mana takbir? Allahu Akbar. Bukan takbir. Itu lain. Takbir Allahu Akbar. Itu budak sekolah pasti. Anak saya bila balik dia takbir Allahu Akbar. Itu lain tu. Kan. Takbir ni apa yang imam baca bagi tadi lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak perlu kuat. Sebab nasyiatul lail, waktu malam ni adalah waktu yang khudu'. Waktu yang kita privacy dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang perkataan-perkataan zikir-zikir yang selama kita buat beramai-ramai ni, ada masa ada kesan, ada masa tak ada kesan. Kadang bacalah memenuhi sunnah-sunnah. Rupanya kita sunnah betul ke atau sebenarnya imam baca, kita ikutlah. Memenuhi. Dan ada keadaan yang kita sebut benda yang sama macam mana selepas solat 33, 33, 33. Tapi waktu kita bercakap tu kita sebut seorang-seorang je. Sebut hanya 2-3 kali, tapi kesan pada hati tu menyebabkan air mata kita jatuh. Ada. Subhanallah. Tak cakap kuat pun. Kadang-kadang tengah bawa kereta, tengah drive, ataupun kadang setengah-setengah orang ride ni. Kenapa orang naik motor ni? Sebab nak bau pokok, lalu ulu bendul, kan? Mulut tu, subhanallah manjang, subhanallah, kan? Kadang orang tak kata, nak pergi ride susah. Mana awak nak tahu dia punya feeling tu macam mana? Cuba ride sekali, kan? Menyesal. Tahu baik tidur. Pun ada juga. Dia tak boleh menikmati. Maka bila kita menikmati kelazatan, dia punya kemanisan zikir tu, ada kesan. Walaupun disebut dalam keadaan berbisik. Maka Nabi mulakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 kali. Wa hamida asyara, wa hamida asyran. Dan Nabi sebut tahmid. Apa sebut tahmid? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan kalaulah kita sebut Alhamdulillah ni dengan konteks. Apa konteks? Dapat bangun pagi ni. Alhamdulillah. Ataupun semalam pun dapatlah jualan-jualan sikit, projek-projek kita. Ada benda yang menggembirakan. Sebut tu, ingat, recall balik. Atas sebab apa aku sebut tahmid ni? Dan dia akan kembali kepada Allah Ta'ala dan tengok macam mana kesan dia. Alhamdulillah. Ataupun sampai rumah, parking kereta, elok. Alhamdulillah. Lain. Wa qala subhanallah wa bihamdihi asyara. Dan Nabi membaca, kata Aisyah, aku dengar Nabi baca subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Sebelum Nabi mulakan salat. Wa qala subhanal malikul quddus. Nabi baca subhanal malikul quddus sebanyak 10 kali. Wastaghfara asyara. Dan Nabi baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 10 kali. Dan harus kita ingat, Nabi ini satu orang yang ada padanya, tidak ada pada orang lain. Ismah. Maksum. Tapi Nabi tetap menganjurkan kita istighfar. Kalau Nabi yang maksum untuk istighfar, kita ni lagilah kena istighfar. Kadang-kadang kita istighfar. Ujung buku ni kita akan jumpa satu perkataan yang sangat memedihkan, iaitu boleh jadi istighfar yang kita baca tu perlu diistighfarkan semula. Sebab apa? Tengah istighfar tu lagu berlara lagi. Lara lagi. Kan? Sambil mulut istighfar, astagfirullah, syekh. Gurau-gurau. Istighfar yang macam tu perlu diistighfarkan lagi. Istighfar yang tak sedar di istighfar tu. Baca sekadar baca. Hati tu lalai. Sebut nama Allah tapi tak sampai pun. Maka itulah istighfar yang perlu diistighfarkan lagi. Wahallal asyarah. Nabi membaca tahlil. Tahlil la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Summa qala. Kemudian Nabi berdoa. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Nabi baca sebanyak 10 kali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat nanti. Itu kita minta. Sebab tu bila kita tengok sejarah perjalanan hidup Imam Bukhari rahimahullah, antara doa hujung usia dia, kata pembantu dia, kurang daripada sebulan dia memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, kemudian dia wafat. Dia meninggal dunia pada malam raya tu. Iaitu dia mengadu tentang kesempitan dunia ni. Ya Allah, telah sempit dunia untuk aku ni, maka bawakan aku kepada satu negeri yang lain, iaitu rupa-rupa Allah nak bagi dia. Dia minta pada Allah Ta'ala,
keluarkan dia daripada dunia ni. Sempit dunia ni. Kan? Tengah lapang-lapang lah. Tapi sempit dunia. Apa benda yang menyebabkan orang menjauh daripada mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kepada dunia ni. Summa yaftatahu as-salah. Selesai bacaan semua tadi tu, 10 10 10 10 tu, kemudian baginda memulakan salatnya. Yang keenam, Nabi mulakan salat. Setelah selesai munajat, Nabi SAW pun memulakan qiyamul lail dengan salat 2 rakaat yang ringkas. Ringkas dulu. Sebagaimana baginda ringkaskan solatnya ketika menjadi imam. Itu pesan baru dekat Pajam. Kata ringkas-ringkas solat Nabi jadi imam ni, kita kena tengok balik. Ringkas macam kita ke? Atau sebaliknya? Ringkas pada Nabi ni, Zuhur, waktu kita lalu kisah solat Zuhur Nabi. Solat Zuhur ni bukan solat baca kuat. Solat baca pelan, baca sir. Ada orang, ada sahabat yang dah masuk saf, kemudian rasa nak buang air. Dia keluar. Dia farakah, dia keluar. Dia pergi mana? Dia pergi ke Baqi'. Kuburan Baqi' itu dulu kawasan tandas. Pada zaman Nabi, kawasan hammam. Kemudian dia buang air, dia buang hajat dia. Kemudian dia ambil uduk. Kemudian dia masuk semayang tu, masih rakaat pertama. Ayo. Ini bukan pergi Baqi' ni, kita pergi tanah belakang, datang-datang imam rakaat berapa dah? Waktu saya pernah tanya sekali, nak try tak? Nabi baca rakaat pertama, Nabi baca berapa ayat? Solat Zuhur 30. Ingat lagi 30. Rakaat kedua separuh pada tu. Kiranya solat Zuhur ni Nabi boleh baca Al-Mulk. Nabi baca surah Insan. Nabi boleh baca surah seumpama surah As-Sajadah. Pada Nabi ringkaslah tu. Kotlah sekali kita buat imam. Try sekali. Facebook, status WhatsApp. Apalah tak rokok-rokok. Di komen je imam tu. Tapi imam pun kena maklum lah. Maklum pada Jumaat hari ni kita nak buat sekali je. Sekali je. Tapi kalau ketagih kan, buatlah terus. Saya pernah buat sekali dekat surah As-Salam. Jibui baru. Tapi semua senyap. Tak tahulah sebab kita tak ada dalam grup kan. Tu senyap je lah. Kalau kita dalam grup kita tahu apa dia burak kan. Alhamdulillah. Buat sekali. Makanya Nabi SAW dia kata ringkaskan solatnya ketika menjadi imam. Dan ketika ni ingat juga ada kalanya Nabi, antara solat maghrib yang Nabi suka baca surah Al-Mursalat. Pada Nabi itu ringkas lah. Ringkas pada kita. Wal asri. Dan Inna A'tayna. Dua-dua 3 ayat. Surah Wal Asri 3 ayat. Inna A'tayna pun 3 ayat. Ringkaslah tu. Baik. Suka makmum macam tu. Suka. Yang tak suka bila kita pergi Mekah, imam baca macam tu, marah kita. Inna A'tayna je. Kan tak sempat. Datang-datang tu dah rakaat keempat dah. Sebab orang edan lagi tu lah. Duduk sofa, azan. Bukan azan, dia tiup dulu mikrofon tu kan. 25 minit sebelum azan. Dan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa 10 minit baru komat kan. Dan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun turun. Turun-turun, imam sudah isi. Mesti dia baca panjang. Inna a'tainakal kautsar. Sudahnya semayang dekat tangga WC3. Kenal WC3? Semayang dekat jam tandas depan sofa tu. Itulah sudahnya tak dapat masuk masjid. Sebab apa perangai? Dan lagi. Kan? Ini diperakui oleh kebanyakan orang yang berada di hotel-hotel depan. Hajatnya ambil hotel depan tu apa? Dekat dengan masjid 50 meter. Tetapi itulah muka-muka yang konsisten dekat surau Safwa. Kan selepuk atas kepala. Yang bercakap ni pun sama juga kadang-kadang. Tapi bila kita tengok orang yang hotel jauh-jauh tu, dekat Misfalah tu, ada muka tu dalam masjid. Panas jalan kaki. 1 kilometer, 2 kilometer. Muka-muka ni ada dalam masjid. Kan? Malu kita. Baik. Kemudian Nabi memulakan solatnya dengan solat yang ringkas. Adapun ketika Nabi solat sendirian, baginda akan memanjangkan solatnya lebih-lebih lagi ketika berqiyamul lail. Nabi SAW memanjangkan doa iftitah, bacaan-bacaan doa juga, dan juga baca-baca doa yang lain di dalam solat. Perkara ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila illa qalila.
bangunlah solat tahajud pada waktu malam, melainkan sedikit masa yang diperlukan untuk berehat. Kan? Rehatnya sedikit, bangunnya lama. Berbeza dengan kita, rehatnya banyak. Muju aku bangun. Dia muju aku bangun. Dia tu orang lain tak bangun, saya bangun. Payahlah. Bila dibanding-bandingkan macam tu. Dan kena ingat, jangan tinggal satu solat yang Nabi sangat tuntut, iaitu solat witir. Solat witir. Jangan tunggu Ramadan nak buat witir. Witir ni kena buat. Dan takut-takut tak ada Ramadan. Sudahnya bila last witir? Ramadan 1446 marin. 1446 kan? Sekarang 1447 dah. Rupanya itulah kali terakhir dia witir. Kata orang ni 9 ompong benar lah tu. Kan? Teruk sangatlah tu. Sedangkan Nabi pesan kepada Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah yang diriwayatkan, Ausani Khalidi, Nabi telah wasiat kepada aku, kekasih aku telah berwasiat kepada aku, jangan pernah tinggal solat witir. Maka siapa yang ambil pendapat hadis hadis Abu Hurairah, maka dia witirlah sebelum tidur. Sebelum tidur witir siap-siap. Sebagaimana bulan Ramadan kita buat. Adapun siapa nak ikut Abdullah bin Umar, maka witirnya bila? Bila dia bangun pada tidur, sebelum solat subuh tu, dapatkan waktu witir. 3 rakaat. Sekurang-kurangnya 1. Makan pun nak tambah, witir tak nak tambah. Tak patut. Tak ngam. Tak matching kata orang. Baik. Jika diperhatikan keadaan Nabi SAW ketika bertahajud, baginda sangat bersungguh-sungguh dan khusyuk mengerjakannya. Ketika itulah Nabi SAW menumpukan sepenuh perhatian serta mengumpulkan seluruh perasaan dan jiwa raganya bermunajat pada Allah Ta'ala. Ini waktu privacy. Sebab tu Qiyamulai ni jangan tunggu anjuran. Jangan tunggu anjuran. Munajat mega baru nak semayang. Sempena SPM, sempena UPKK. Allah, sedihnya. Sebenarnya benda tu adalah amalan harian yang patut dimasukkan dalam jadual kehidupan seorang Muslim. Pada Nabi, dia sangat itu seolah-olah wajib. Tetapi untuk umat dia satu tuntutan. Sebab tu Nabi SAW selalu ulang-ulangkan. Walaupun dalam kepekatan malam, Nabi SAW tetap diselubungi keindahan cahaya ilahi. Keadaan Nabi SAW pada ketika itu bagaikan melihat arasy Allah Ta'ala. Seterusnya dan terus bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dalam ketika itulah waktu privasi Nabi. Dan juga sebenarnya kalau kita yang amalkan, itulah waktu privasi kita dengan Allah Ta'ala. Sebut apa nak sebut. Minta apa nak minta. Bisik apa nak bisik. Sebut je. Tak ada masalah. Tak ada halangan. Dan hakikatnya ini bukanlah satu perkara yang pelik kerana Nabi SAW pernah dibawa ke langit. Bila Nabi dibawa ke langit? Waktu Isra' Mi'raj. So lebih menguatkan lagi hubungan Nabi dengan Allah SWT pada waktu-waktu malam ni. Dan banyak peristiwa-peristiwa dalam hayat Nabi ni berlaku pada waktu malam. Quran waktu malam. Isra' Mi'raj pada waktu malam. Dibelah dada pada waktu malam. Dan waktu yang paling seronok dengan Allah Ta'ala ni waktu malam lah. Ketika tenang. Dan tanyalah siapa pun untuk mentadabbur ayat ni waktu bila? Waktu malam. Tengah tak ada hiruk pikuk, tak serabut. Handphone ni tolak jauh-jauh. Ini kalau ada waktu malam, dia sama je waktu siang. Tolak jauh-jauh. Silent terus. Tak dengar apa. InsyaAllah ada tumpuan. Dan hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Apa yang menyebabkan Nabi lebih bertakwa pada waktu malam ni? Nabi memang takwa. Tetapi lebih-lebih lagi waktu malam sebab dia telah menyaksikan syurga dan neraka pada malam Isra'. Dan dia mendengar Al-Qalam sedang menulis segala suratan catatan amalan. Nabi dengar sekali Al-Qalam dengan mudah bunyi. Tulis kebaikan dan juga keburukan. Maka bertambahlah keyakinannya dan bertambahlah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Aisyah, orang yang paling bertakwa dan paling mengetahui tentang Allah itu ialah aku sendiri. Yang ni Nabi seorang boleh cakap. Jangan ada walaupun ustaz, walaupun syekh, walaupun siapa-siapa sekalipun mendakwa dia paling bertakwa di kalangan ramai ini. Walaupun duduk atas meja ni. Walaupun followernya ramai. No, tak ada siapa layak untuk cakap macam tu. Sebab tu bila ada orang tegur Nabi, Ya Rasulullah, ittaqullah. Orang tu Nabi tegur balik. Kalau bukan aku yang bertakwa, siapa? Dan perkataan tu tak layak untuk Nabi SAW. Ada pun mufti ke siapa ke, bila ada orang pesan takwa, jangan pernah sindir kata,
Awak siapa nak suruh saya takwa? Dan perkataan ini saya pernah dengar sekali. Ustaz, Syekh, dia cakap macam tu pada orang yang pesan takwa kepada dia. Bahaya. Kan? Awak siapa nak suruh saya takwa? Kata-kata ni kata-kata yang belagak. Semoga Allah ampunkanlah. Sangka baik kita, dia terlepas cakap. Kan? Bahaya. Sebab tu ada 3 orang yang datang pada Nabi. Ingat, semua dah tahu cerita hadis ni. Hadis yang konon-konon. Dia rasa itulah cara untuk bertakwa. Satu orang datang ke rumah Aisyah. Waktu tu Nabi tak ada. Tapi kata sampai kepada Nabi, dia orang punya tekad dan azam. Pertama, ana fa ini usalli layali abadan. Aku akan solat malam selama-lamanya, tak nak tidur. Kemudian yang seorang lagi siapa? Ana asumu ad-dahri wala aftar. Aku akan puasa sepanjang hari tanpa berbuka. Dan seorang lagi, wa ana a'tazilun nisa. Aku tak akan berkahwin sampai bila-bila. Dia punya tekad ni. Dia bukan isu jodoh, dia memang tak nak kahwin pun. Kan? Bila Nabi balik, Nabi panggil balik orang ni, apa Nabi kata? Wallahi, inni la akhsyakum. Aku ni paling khusyuk dan paling takutkan Allah Ta'ala dan paling bertakwa. Nabi boleh dakwa sebab itulah Nabi. Wa atqakum lahu. Aku paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lakinni akan tetapi asumu wa aftir. Aku puasa dan aku buka. Kalau kamu tak nak buka, kamu lebih baik pada aku. Itulah mafhum mukhalafah dia. Kalau aku puasa dan aku buka, adakah kamu lebih baik pada Nabi SAW? Yang kedua, ana usalli wa arqud. Aku semayang dan aku tidur juga. Kan? Aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga berkahwin. Dan jangan kamu cuba-cuba jadi macam orang Nasara yang konon-kononnya mendekatkan diri pada Allah sedangkan dia telah melanggar hukum fitrah Allah. Apa dia? Tak nak kahwin. Itu yang berlaku pada ruhban mereka, pada rahib-rahib mereka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang melanggar had batasan sunnah yang aku ajar, memandai-mandai dalam beragama ni, maka dia telah bukan daripada kalangan aku. Falaysa minni. Pergi cari orang lain, pergi cari nabi lain. Kalau nabi itu macam tu, memang tak ada lah. Sebab apa yang nabi buat bukan yantiqu anil hawa, bukan ikut hawa nafsu dia, tetapi in huwa illa wahyun yuha. Dia berpandukan wahyu daripada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat berkenaan dengan cara mukaddimah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bacaan iftitahnya. Iftitah. Yang kita baca doa iftitah macam mana? Cuba ulang kaji sikit sepanjang anda pernah buatlah daripada mula-mula kena doa iftitah. Macam mana? Allahu akbar kabira. Lagi? Subhanallah bukratan wa asila. Habis. Wajjahtu wajhil ladzi fatras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dia jadi confused pula. Wa ana minal muslimin lah. Kadang-kadang bila dia baca betul. Tapi bila orang tanya, terus jadi wa ana minal na'uzubillah min zalik. Dia pun tu kali terakhir tanya waktu dah jadi 5. Kan? Umur dah sekarang dah cucu, cicit dah jadi 5 lah. Tiba-tiba ada orang tanya. Dia tukar, ya ke? Selama dia baca muslimin ke musyrikin? Sebab dia terconfused. Lepas ni jangan tanya-tanya. Okey lah tu. Pun begitu, daripada doa iftitah yang kita baru kejap tadi ulang kaji tu, yang selama ni berpuluh tahun dah kita baca kan. Rupa-rupanya dia terpisah-pisah dengan hadis. Ada 3 atau 4 hadis yang dirangkumkan dan kita baca. Teruskanlah. Dia ada 12 bacaan. Ada kata 10, ada kata 12 bacaan yang berbeza-beza. Antaranya adalah yang Nabi baca ni. Riwayat Abu Salamah. Abu Salamah meriwayatkan bahawa beliau pernah bertanya Sayyidatina Aisyah tentang doa Nabi SAW dalam solat malam. Beliau menjawab doa iftitah itu iaitu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka antahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Ulang balik.
Allah. Allah je lah. Allah. Mana apanya? Tak apa. Tu nak bagi nak iklankan. Kalau lepas ni dengar orang sebelah baca macam tu, dia kata, jangan pergi ngulas pula. Doa apa dia baca Mandai-mandai je. Tak, sebenarnya kita yang tak pandai. Kita yang tak habis, tak manjak baca. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan apabila Nabi SAW bangun berqiyamul lail, baginda akan membaca antara doa ni, Allahumma lakal hamdu, anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, bagimu segala puji. Anta nurus samawati wal ard, engkau yang menerangi langit ni dengan kuasamu. Wal ard, engkau menyinari bumi ni. Wa man fihin, dan di antara kedua-duanya. Sangat meaningful. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu, hai Allah. Anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Engkaulah pemelihara langit, bumi dan di antara keduanya. Kau uruskan segala sesuatu, termasuk yang nampak atau yang tidak nampak. Termasuk perasaan yang ada dalam hati aku ni. Betul? Walakal hamd, kita puji Allah Ta'ala. Nabi anjurkan, kepada engkaulah segala pujian. Antal haq, engkaulah yang al-haq itu, maha benar. Wa wa'duka, segala janji engkau hak adalah kebenaran. Wa qauluka haq, dan segala firman kata-kata Allah itu benar dan kau tak pernah mungkiri janji. Wa liqa'uka al-haq, berjumpa dengan Allah Ta'ala ni pasti. Yakin kita akan jumpa Allah Ta'ala. Wal jannatu haq, syurga yang Nabi sebut pada kita itu benar. Wan naru haq, neraka yang Nabi ancam kita itu benar. Was sa'atu haq, kiamat pada setiap orang itu benar. Setiap kita ada as-sa'ah kita sendiri. Bila? Mati itu. Mati itu benar. Wan nabiyunal haq, Nabi yang kau utus tu benar. Kami tak pernah nafikan sebagaimana orang lain menafikan. Wa Muhammadun haq, Muhammad SAW yang kau pilih tu benar. Allahumma bika, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku serahkan. Kepada engkau aku berserah. Aslamtu. Wa alaika tawakkaltu, kepada engkau aku bertawakal. Wa bika amantu, kepada engkau aku teruskan beriman. Wa ilaika anabtu, kepada engkau aku akan kembali bersandar, mengharapkan segala sesuatu. Wa bika khasamtu, dan kepada engkau lah kerana-Mu aku dapat kepada engkau lah aku memusuhi orang. Kalau aku ada bermusuh, aku musuh kerana engkau, bukan kerana yang lain. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau lah kami menyerahkan penghukuman. Faghfirli, maka ampunkan aku, maqaddamtu, apa yang telah lalu waktu zaman muda aku. Dan kalau tak muda pun, tua ni pun, ada dosa tak? Ada dosa. Dan itulah kita. Itulah yang bercakap ni pun. Itu yang kat bawah ni pun. Ketika mana umur kita masuk 40. Semua ni pernah. Ni semua mantan 40. Ada yang belum sampai 40. Tengok sana, tengok sini. Ada yang tak sampai 40 tu. Ada. Rumah saya lah tu tak sampai 40 tu. Yang lain-lain tu semua mantan 40 dah tu. Pernah melalui 40. Persoalan, apa perasaan kali pertama waktu umur sampai 40? Rasa nak taubat ke life begin at 40? Hidup bermula dengan 40. Semakin ranggi pula dia umur 40 tu. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalaulah siapa perasan hatta idza balagha arba'ina sanah, sampai umur dia 40, kemudian dia minta pada Allah Ta'ala, Nabi ajarkan, Allah ajarkan minta ampun, doakan kedua ibu bapa. Dan waktu tu waktu yang sesebab umur 40 ni. Masalahnya masuk 41, kembali dia macam umur 39. Masuk 50, jadi-jadi dia tu. Dah pencen, lagilah dapat duit sekepuk, banyak cita-cita. Ni nak tukar, ni nak tambah, kan. Kadang-kadang baru naik 44, nak tambah bini. Ada juga. Confident dia. Rezeki masing-masing. Pun begitu, faghfirli, ampunkan segala yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu wa ma asrartu, apa yang kami lindungkan, yang orang tak tahu, nampak baik, tapi sebenarnya kami ni pendosa. Aku minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah sitrah ni apa? Tutup aib kita ni. Tak londeh depan orang. Tak kantoi lah. Pasal mudah tak kantoi. Tapi kalau kantoi, berusaha dia supaya orang tak nak tengok muka dia. Padahal orang tahu dah muka dia macam mana.
Tapi bila tu wujud ada perasaan malu tu. Lepas tu siapa sebut? Kantoi ni rahmat. Sebab kalau tak kantoi, surat bulan dia pergi lebih jauh lagi. Orang waktu orang menghina dia sebab kantoi kena tangkap. Dengan perkara yang tak senonoh lah. Tak sepatutnya ustaz ke siapa ke. Sebenarnya itu tanda Allah sayang. Biar malu kat dunia ni, supaya dia selamat kat akhirat. Biar dia duduk kat penjara Kajang tu. Untuk kadang-kadang yang duduk dalam tu jauh lebih baik daripada kita yang duduk luar pergi masjid surau ni. Betul? Kita kata macam-macam kat Mona Fendi kan? Sekurang-kurangnya dia tahu bila dia tarikh dia mati. Kita tak tahu. Yang kita pun rasa okey je kata orang tu, sebut orang ni, sebut orang tu kan. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang awal dan engkau yang akhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau wahai Allah Ta'ala. Au la ilaha ghairika, dan tidak ada Tuhan selainmu. Maka apabila bangun malam ni, inilah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom pakat sembahyang 2 rakaat, dapatkan pahala umrah haji yang sempurna. Jumpa minggu depan insya-Allah.